cinta? Memang semua manusia nak dibelai, dimanja, dikasihi, dicintai. Tapi sebenarnya ia menyakitkan. Dalam sekelip mata je kita kecewa. Tapi kekecewaan itu juga yang mengajar kita erti kehidupan. Memang seronok kalau dalam hati ada cinta. Tiba-tiba je kita rasa kita suka seseorang tu. Cara dia bercakap, perangai dia berjalan, semualah pasal dia kita suka. Kalau tak jumpa pun sehari hidup rasa tak sempurna. Semua benda yang kita buat kan tak kena. Tapi yelah, hidup kan penuh dengan pengorbanan. Semua tu taklah macam mana nak cakap bila dalam hati ada cinta. Kadang-kadang dalam hidup ni sesuatu perkara yang berlaku tu tak pernah kita duga. Bila ia nak jadi, jadilah. Bila tak jadi, tak jadilah. Hati dan perasaan satu perkara yang sangat pelik. Kita jumpa seseorang tu, kita suka pada dia. Tapi jodoh dan pertemuan Tuhan yang tentukan, kan? Tapi nak buat macam mana kalau dalam hati ada cinta? Ini semua kisah cinta dari sekutu menasakkan hati. Dua jiwa dalam launan berada satu untuk berpisah. Dua dunia, satu mimpi, satu cinta dalam satu hati. Terjerat dalam permainan hidup, terkandas dalam cinta mengapa dunia kejam pada mereka yang bercinta? Mengapa bercinta harus ada saja berpisah? Kisah cinta berakhir dengan penuh tatapan. Kisah cinta berakhir dengan penuh harapan. Kisah cinta. Lia, nak fikir apa lagi? Tak, Wan.
Puan. Banyak sangat pengalaman pahit kat rumah tu. Jangan nak takut. Saya yakin Mama Lia takkan marah Lia lagi. Lia takut balik lah, Wan. Alah, Wan kan ada. Kalau lah Mak Lia marah Lia, Wan marah dia balik. Tanya dia. Wan selalu tahu benda-benda susah semua dia anggap senang je. Mestilah. Kalau tak, benda yang senang pun jadi susah. So, sekarang ni, awak kena tenangkan fikiran, buang perkara-perkara yang negatif daripada minda anda dan berfikir pasal Tina. Okey? Dia mesti rindu dengan Lia kan? I think you are right. Of course I'm right. This is one you're talking to. There can be only one. Ya Allah. Lia rindu sayang kat Tina. Okey, kalau macam tu, esok kita balik. Jom. Let's go packing. Jom kita packing. Jom. Okey. Nak makan. Kalau tidak sakit perut. Cik Puan. Masuk angin. Supnya panas. Ni, mangkuknya mana? Oh, ya Allah. Ni, Mama buat nampak. Sup ayam kampung. Mama suruh mak ayam buat. Sedap ni. Ada ikan bakar. Ayam asam. Ni, sotong goreng kan Tina punya favourite. Makanlah, takkan tengok je, sedap tu. Mama suap ya. Ayam. Kuah dia sikit. Mama suap sayang ya. Mana pergi sudu tu dia? Macam itulah. Nak lagi? Nak lah. Kenapa ni Tina? Tak nak. Tina pening. Nak. Tapi takkan tak nak makan semua ni? Makan. Macam-macam lah Tina. Mela. Jom masuk bilik. Mama. Mama. Aduh, kau ni makin gemuk lah Tina. Mama gemuk seorang cukup lah. Kau tak payahlah. Puan, tak makan ke? Tak nampak ke budak ni sakit? Makan apa? Kemas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Yam. Lia ni. Lia. Lah, Mak Yam ingat siapa tadi? Mak Yam tengah buat apa? Biasalah. Mama nak makan dengan Tina. Suruh Mak Yam buat sup ayam kampung. Tiba-tiba Tina tak boleh makan. Pening kepala, sakit pula dia. Mak Yam kat Tina sakit teruk ke? Entahlah, susah nak cakap. Kadang elok, tiba-tiba sakit. Mak Yam, Lia... Cakap telefon dengan siapa tu? Saudara, Eton telefon bertanya khabar. Tanya khabar sampai ke pagi. Saya dah bagi Tina pil sebiji. Dalam sebelum dia tidur, bagi sebiji lagi. Yelah Puan. Telefon tu letaklah. Ni Tun, telefon besok je ya. Makcik banyak kerja ni. Assalamualaikum. Tadi suruh kemas, Puan tak nak makan.
Tadi dah memang sah orang tu sakit kan? Yang sakit memang tak makan. Ni yang tak sakit ni nak kenalah makan. Kalau tak makan jadi sakit. Saya sakit, awak lagi sakit tau. Jangan buat saya sakit ya. Saya tengah sakit hati ni. Dia okey, tak ada apa-apa. Dia balik klinik dulu. Lepas dapat jawapan dia bagi tahu ya. Saya tak sakit kan doktor? Tak, awak tak sakit apa-apa. Awak sihat. Jangan takut. Okey. Make a move. See, Ma. I told you I'm fine. Don't worry lah. Dia sihat. Ya ke? I bukan apa. I risau, takut entah. Yalah, tak apa-apa ke penyakit dia kan. Alah, jangan risaulah, dia sihat. Dia lemah sikit, mungkin cara pemakanan dia salah. Ataupun tak tahulah badan dia gemuk sikit, mungkin level kolesterol dia tinggi. Tapi tak, darah yang saya buat balik tu, saya check. Nanti beritahu. Okay. If you say so. Okay, don't worry. Thank you for it. Don't forget. Apa? Oh, okay. Bye. Siap. Balik kerja ke office. Tina pun nak kerja juga, Ma. Tina dah rindu nak kerja. Betul ke tu? Tina nak kerja? Tina boleh kerja dengan Mama? Boleh, Ma. Mestilah boleh. Tina kena rehat betul-betul. Bila dah betul-betul sihat, Tina kerja dengan Mama. Mama pergi siap dulu. Malam kan kita jumpa tau.
Mak Ayam. Dia pelindung Mak Ayam juga. Kakak mana? Kakak, biasalah kat dalam bilik dia. Pergilah jumpa dia. Mama? Mama kerja kat pejabat. Malam nanti baru balik. Pergilah jumpa kakak cepat. Wan, awak teman saya naik atas. No. Mana boleh. Awak pergi seorang. Tak elok kalau saya ikut. Okay, go. Shoo. Wan duduk dulu Mak Ayam buatkan air. Okay. Sejuk ke panas? Sejuk. Makan seorang lah. Dia nak tidur. Kak? Kak? Alia. 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 Akak rindu sangat. Adik rindu kat akak juga. Adik gimana? Lama akak tunggu adik. Adik tak boleh balik. Adik janji adik jangan buat macam ni lagi Janji tak buat lagi. Janji dengan akak. Jadi akak rindu. Akak rindu sangat ni. Adik takkan buat lagi Kak. Adik takkan buat lagi. Janji jangan buat lagi. Ya, adik janji adik takkan buat lagi. Akak tak sihat ya Kak? Akak sihat. Cuma tu kadang-kadang akak rasa letih aja. Adik sihat tak? Adik sihat Alhamdulillah. Sihat. Adik jangan buat macam tu lagi Akak sayang dengan adik. Ni macam mana adik boleh balik ni? Akak cari adik tak jumpa. Cakap dengan akak. Adik buat semua ni untuk kebaikan kakak. Dah. Akak tak nak dengar semua tu lagi. Akak tak nak dengar. Okay? Adik dah jumpa dengan Wan. Dah. Adik kat bawah, adik bawa adik balik. Adik memang patut hidup dengan Wan. Tahu? Adik dengan dia memang padan dan adik kena janji dengan akak. Adik mesti kahwin dengan Wan. Adik kahwin dengan Wan. Adik kahwinlah dengan Wan. Akak yang cakap macam ni Kak. Adik dah tak nak terburu-buru lagi. Adik baru balik. Adik nak dengar cerita daripada akak. Akak macam ni lah. Akak gemuk, akak kuat makan. Tapi kadang-kadang tu akak rasa macam pening kepala. Akak tak tahu. Akak rasa macam nak muntah. Tapi adik cantik. Akak rindu dengan adik. Adik cantik sangat. Tak adalah. Ya. Sama je. Cuma
Tembam sikit. Tembam sikit aja tapi yang penting adik akak ni cantik sangat. Akak okey. Gemuk sikit. Pasti look good. Miss you. Miss you too. Cerita lah. Cerita adik yang cerita. Adik yang pergi. Adik pergi mana? Adik cerita semua. Kat mana? Akak rindu kat adik. Rindu sangat. Banyak. Banyak. Banyak mana? Banyak. Banyak ni? Banyak ni. Sikitnya. Syukur dunia. So dia macam mana? Muka dia nampak pucat, nampak macam sakit. Lepas tu akak cakap doktor datang periksa dah dan dah makan ubat. Kau tidak lagi teruk, you know. You tak tengok dia? Tak payahlah. Lain kali aja. Okay, let's go. Alright. Mbak Yam. Ya, saya. Wan nak balik. Ya. Cepat sangat, makanlah dulu. Tak apalah, ada hal sikit. Okay, terima kasih. Sama. Thank you. Sorry, I know berat kan. Good. Close, So, thanks. Okay. Bye balik. No problem. Saya nanti saya call awak. Ya. Okay. Okay, bye. 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 Kak? Sabarlah, dia makan banyak sikit-sikit tu. Kak tu tak sihat. Adik lah yang nak kena makan sebab adik dah lama tak makan masakan Mak Yam. Bukan Mak Yam? Kakak nak sihat, kakak kena makan banyak-banyak. Mana sini adik suap? Ngang. Besar? Besar Okay. Macam tu lah. Sedap Sedap nak lagi. Nanti sabar. Adik pula. Okey. Saya tak nak. Lupa. Sedap kan Mak Yam masak? Mak Yam. Mak. Wan jumpa dia dekat Langkawi. Ajak dia balik. Sekarang dia ada dekat rumah Aunty Nurul. Kenapa tak bawa dia datang kemari? Ayah pun rindu nak jumpa dia, Wan. Sabarlah. Dia baru je balik. Ni pun dia baru nak jumpa dengan kakak dia. Mungkin esok boleh lah. Baguslah. Wan dengan dia macam mana? Biasa je lah. Dah baik macam dulu? Wan rasa macam tu juga. Baguslah. Ayah pun tahu nak buat macam mana. Wan nak tunggu lama-lama buat apa? Nanti Wan kecewa macam dulu lagi. Tunggulah ya, janganlah terburu-buru. Biarlah keadaan dah tenang. Wan dah dapat bincang dengan Alia. Lepas tu ngap terus. Yelah. Ayah, bila pula? Penat. It's an understatement. Mama. Mama.
seronok sangat ni? Mesti ada apa-apa ni? Adalah. Wah. Mama nak minum? That would be nice. Okey. Mayam, mana air Mama ni? Mayam, air mana? Dia tu memang lembab. Surprise, surprise, Ma. Minta maaf pasal apa? Alia tak ada buat salah apa-apa. Mama bukan marah Alia. Ma, adik dia takut nak balik sebab dia takut Mama marah. Lepas tu Tina cakap dengan adik, Mama tak marah. Mama tak marah kan? Taklah. Mama kenapa pula? Alia ada buat apa? Lagipun Mama lagi seronok. Anak Mama dah balik. Rindu. Terima kasih, Ma. Mama tak nak minum ke? Tak apalah, Mama nak mandi. Tak nak minum? Pulang dulu ya. Untuk akak. Thank you. Banyak lagi. Adik lah. Banyak lagi. Lagi. Adik lah. Banyak sangat ni. Adik nak. Rindu. Ini banyakannya. Banyak sangat. Tunjuk banyaknya. Banyak lah. Adik, malam ni adik tidur sini Dah lama adik tak tidur sini tau. Kita boleh cerita-cerita tak Cerita apa? Apa dah mana ada cerita? Okey, mesti akak ada banyak cerita. Yalah, dah lama tak jumpa akak, mesti akak banyak cerita kan? Nampak aja happy. Maybe deep inside you sedih ke kecewa? Nak? Mana ada sedih. Tak sedih lah. Tak kecewa lah. Tapi cuma akak kecewa pasal adik ni dah lah apa. Tak nak kahwin dengan Wan. Akak tak kisahlah. Akak tak kecewa. Akak tak kahwin dengan Wan. Akak boleh terima hakikat tu. Betul. Memang akak tak dijodohin dia. Ya. Tapi adik tu dah lah lari. Itu yang buatkan akak rasa kecewa. Ya, tapi kalau bukan salah adik, mesti tak jadi macam ni kan? Adik, please lah. Tak naklah cakap macam ni. Akak dah boleh terima kenyataan yang akak tak ada jodoh dengan Wan. Memang telah ditakdirkan. Dia bukan jodoh akak. Tapi dia mungkin jodoh adik. Dan dia sayangkan adik. Dia tak sayangkan akak. Akak boleh terima tu. I'm very positive. Okay? Alah Kak, tolonglah jangan cakap benda-benda macam tu lagi, okey? Adik, no, dengar. Okey, dengar dulu. Lepas ni kita pergi cari baju kahwin adik dengan Wan. Akak pilihkan. Kak, bagi adik cakap sekejap. Apa? Okey? Adik dengan Wan kita orang macam kawan je. Adik Boleh potong. sekejap dengar. Adik dengan Wan sebagai kawan aja. Adik cakap dengan Wan dan Wan boleh terima. Bagi kita orang kalau ada jodoh adalah. Adik, please lah. I'm serious. Aku tak kisahlah. Itu dah memang jodoh adik dengan Wan. Terima ajalah. Mai tidur. Okey lah kan. Jangan.
Esok tetap di tangan Tuhan, bukan aku yang menentukan. Usahlah engkau salah sangka, masa mengubah segalanya. Semangatku bagaikan hilang di bawah dirimu, oh sayang. Walaupun perih hidup ini, akan aku tenang selalu. Di bibir aku mengukir senyuman, di hatiku tersimpan kepedihan. Betul lah warna I tengok muka budak tu. Tapi dah depan anak I terpaksa lah berlakon. Kalau ikut I dengan hati rasa, nak kerjakan dia. Hai, kan I dah cakap dengan you. Kalau you nak buat sesuatu, jangan sampai dia balik. Nanti kalau dia balik, kan you menyusahkan diri you aja. Habis tu, you nak buat apa sekarang? Tak tahulah. Si Tina tu pula paling sayang pada adik dia tu. Kalau nak halaukan budak tu pun, nanti Tina terasa hati. Menyampah betul lah. Menyampah! You tahu tak? Yang sebenarnya, I tak nak masuk campur urusan you tau. Tapi I kesian tengok you tau. You cakap je dengan Lia tu. Jangan beritahu dengan Tina. Dia kan takut dengan you. You cakap baik-baik dengan dia. Beri alasan yang boleh dia terima. Suruh dia keluar sendiri. Boleh pakai juga lah otak you, Kadang-kadang kalau otak you okey. Tapi sekarang I dah ada rancangan baru dah. Dan I tak nak siapa-siapa kacau rancangan I. Itulah tiba-tiba tok budak tu timbul balik. Oh my God. I rasa macam nak meletup jantung I bila si Tina kata, surprise! I tengok dia depan I, Mai. Tapi tak apa. I tahu apa yang nak buat. Ini, gambar ni, I pulangkan ke tanah bakaran. Ada yang sesuai. You tahu tak gambar-gambar ni semua anak orang kaya tau. I tahu. Tapi I tak nak siapa-siapa ganggu fikiran Tina. I nak dia fokus pada Wan aja. Jadi bila I suruh dia terima Wan balik, senang. You ni apalah. Kalau Tina tak sesuai, takkanlah untuk you tak ada yang sesuai. Mana? I tak suka toy boy. I bukan macam you. Tak main. Tapi kan I've got somebody. Kita lah. Ulala. Ambil kita makan spaghetti ni. I want to diet. Diet. Bukan diet naik juga. Quiero explicarte que la vida era a tu lado. Kaki orang. Hari aku baru sampai sini. Kau ni memanglah kan? Asal? Suka buat aku macam ni tau. Tak ada bagi tahu kau gimana, tinggal kabar berita tak ada, telefon pun tak. Kawan apalah kau ni tau? Aku minta maaf sangat, Bi. Aku minta maaf sangat. Bukan kau seorang je aku tak telefon. Semua kawan-kawan aku tak telefon.
Aku kat sana aku nak rehatkan fikiran aku. Dan sekarang aku balik sini, aku akan terus tinggal kat sini. Dan aku harap kau jangan marah kat aku, kau maafkan aku. Yelah tu. Aku ni kan sebenarnya marah kat kau tau. Tapi bila aku tengok muka kau, sejuk hati aku. Give me five kan? Yang aku pelik, macam mana kau dapat cari aku kat sini? Hello, ni siapa? Alia. Right. Tak adalah, aku tanya kawan-kawan mana kau, lepas tu dia cakap kau buka salon. So aku datanglah kat sini. Hey, sejak bila minat kau dengan benda-benda macam ni ya? Itulah. Hai, panjang cerita dia. Pendek kan? Jadi aku pendekkanlah ya. Nak dipendekkan cerita. Pak Wu aku. Kan aku dah cakap mesti pasal Pak Wu punya. Yelah, Pak Wu aku ni. Ni salon kawan dia. Dia nak pindah tempat lain, jadi dia jual kat kita orang. Jadi kita orang buat pinjaman sama-sama, ambil kedai ni. Lagipun dia kata salon ni sesuai dengan jiwaku. Jadi kau lagipun kau tahu kan, aku memang suka kecantikan daripada dulu. Oh, ya. Jadi aku rasa aku sukalah kerja ni sekarang. So touch. Kau tak jumpa Wan ke? Of course lah. Dia yang bawa balik aku kat sini kalau nak harap aku. Jangan harap aku nak balik. Yelah, aku pun tak boleh cakap apa kan. Untuk kehidupan kau. Baik buruk, kau tahu kan. Tapi aku sebagai kawan, aku tetap sokong kau. Kau je yang lupakan aku. Aku ingat kau. Aku tetap ingat kau, Bi. Sampai bila-bila tau. Okeylah, macam ni Lia. Aku nak settlekan kerja aku dulu. Lepas tu kita boleh keluar ke lunch sama-sama. Set. Okey. Kau bawa macam kedai sendiri, okey? Jangan malu. Cantiklah kedai kau besar. Tengoklah, tuan ni cantik. Cantik lah. Boleh cuci dah buat aku Boleh. Kau boleh pasal, no problem. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan. Kenapa lah Mila membesarkan Mila? Bukan larian ke? Alia cuma tenangkan fikiran je. Oh, sekarang ni dah tenanglah fikiran tu. Baguslah. Apa pula rancangan kamu berdua? Well, okay. Ayah, kita belum sedia lagi. Ya. Lagipun Lia bawa balik. Lia ingat Lia nak cari kerja. Takkan Lia nak duduk rumah je kan. Lepas tu bila semua dah stabil apa semua, dan baru fikirlah apa yang patut ke. Baguslah kalau macam tu. Yang eloknya kita jalan serentak. Barulah bagus. Lia ikut cara Lia dan Uncle akan uruskan pasal Lia dengan Wan. Sebenarnya ya, sebab kita tak ada lagi rancangan, kerana tak selesa lagi, banyak lagi yang tak selesai. Ya, betul. So, apa kata kalau semuanya dah beres, nanti beritahu ayah boleh uruskan macam. Baiklah. Yang pentingnya Lia dah balik. Uncle masak apa hari ni? Oh, sebenarnya Uncle tak masak apa-apa pun. Tak ada plan pun. Apa kata kalau kita suruh Wan masak?
Bagus juga tu. Apa dia Mia? Nak kena food poisoning. Oh ya, sorry. Ayah nak apa? Batu ni pun rindu dengan awak. Itulah lain kali janganlah pergi jauh sangat. Nanti susah nak lepaskan rindu. Awak, masa saya tak ada, awak tak panjat sini? Ada? Sekalilah. Sekali-sekala. Dulu. Masa zaman silam dulu. Tapi kebanyakannya datang sini, tengok orang lain panjat. Lepas tu balik. Lepas tu bila rindu awak lagi, datang sini lagi. Tengok lagi. Balik lagi. Macam tu lah. Sian awak. Nak buat macam mana? Itu aja satu cara yang saya boleh lepaskan rindu pada awak. So, masa dah awak pergi panjat sini, tak ada. Apa? Tak ada perempuan sangkut ke apa benda. Sangkut macam mana? Sangkut lah. Mana ada masa untuk semua tu. Otak saya ni penuh sangat dengan imej-imej awak. Tak ada ruang lain untuk perempuan lain. Tak entah, saya seorang kot yang rindu separuh mati tentang awak. Alah, kalau awak separuh mati ingat saya ni hampir-hampir nak mati tau duk ingat kat awak. Ya. Serius. Betul. Saya cakap dengan orang lain, saya nampak muka awak dekat situ. Ya Allah, macam orang gila saya. Oh, memang sewel tu. Ya, saya tak pernah pun lupa awak lah sikit pun. Habis tu lah macam mana? Kan kawan je. Kawan ya. Betul, kawan buah-buah kosong je. Dan saya tak sangka yang dia... Tak nak cakap pasal dia, kita cakap pasal kita je lah. Jom kita banyak pun. Okeylah, jom lah. Hi, Wan. Hi, Maria. How are you? Lama tak nampak? Oh, ada kawan baru. Patutlah sombong. Tak adalah. Sibuk, banyak kerja. Kawan je. Maria, Alia Maria. Oh. Hai, Maria. Alia. Kawan ke? Ke lebih dari kawan? Kita orang kawan lama. Lepas tu baru jumpa dan... Oh, banyak kenal orang Selim? Oh. Ya. Bila ada masa lapang. Dan kat sini juga, I jumpa Wan. Oh, alright. Kawan lama ya? Sombong sikit bila jumpa kawan lain. Tak apalah. I tinggalkan you all berdua. Merpati dua sejoli. Siapa perempuannya? Siapa? Dia? Tak? Your girlfriend? Hello, please. Tell me the truth.
Girlfriend. Tu je. Okey. Okey, dah. Jom. Terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. biar jurang yang terjal ada di depanku. Sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kembang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu.